Na 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 na. Have you remember yet? Nope. Dad. Ada lagu puasa? Ada. Bosan dengar lagu puasa. Lagu Ramadan ada. Selalu lagu Iklan air sejuk dengan ais. Saya keluar Dalam video kali ni, Mia akan interview kawan-kawan Mia, bertanyakan soalan dan dia akan bermain game dengan Mia, menjawab soalan-soalan kuis, teka-teki yang berkenaan dengan Ramadan dan Syawal. Dan video ni dibahagikan kepada beberapa segmen. Setiap minggu akan ditayangkan satu segmen sampailah minggu yang pertama Syawal. Jadi saksikanlah Mia bersoal jawab dengan kawan-kawan Mia di Santai-Santai Ramadan minggu ini. Hari ini Mia akan invite kawan-kawan Mia untuk diinterview dan bertanyakan soalan-soalan kuis yang berkaitan dengan Ramadan dan Syawal. Dalam video kali ini Mia jemput Vern dan Mio. Hello. Hai. Ryuki Ray. Hello. Hai Dino. Hai. Endo Akira. Yeah, Endo Akira desu ne. Hihi. Hihi. Nawa. Azris. Yahomina. So, segmen yang pertama ni akan berkaitan dengan FYP korang time bulan puasa ni. Jadi, boleh kongsikan apa benda yang selalu muncul dalam FYP korang time bulan puasa ni? Of course, makanan daripada Khairul Aming. Resepi dia kan, of course, 3 hari puasa. Dan juga, tahu tak ada yang tahun lepas yang meme, yang budak tu. Yang mana? Yang budak Twister. POV anak jiran yang tengok. Anon. Anon yang muka Anon tu. Yang budak muka macam Anon tu. Daripada lewat kampus. Iklan air sejuk dengan ais. Saya keluar Mestilah ada makanan. 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 Ada juga anime, tapi bahaya juga sebab Ramadan. Oh no. Yeah, Ramadan memes, all that usual, and sometimes we get the religious stuff that also help you through Ramadan. Yeah. Yang selalu muncul dekat FYP Nawa adalah mukbang. Any jenis mukbang. Yeah, any kind of mukbang. White will always appear. Hey, what's up, guys? Hey, what's up, It's guys? Khairul Aming. Of course, it's Khairul Aming. Hey, what's up, guys? Hari ni, it's Khairul Aming. Why did you even ask? So, dalam banyak-banyak FYP konten bulan Ramadan ni, apa konten yang korang paling suka? Oh, I like the cooking one because even though Leo tengok, but tapi best. Kita orang suka yang budak tu lah. Vern pun sama. Anak jiran tu. Anak jiran tu juga. Tahu. Lain Budak pada lah lain budak. konten dia. Bang lah. Walaupun bang tu dia menyeksa jiwa dan raga. Tapi saya suka tengok orang makan. Lagi yang makan seafood. Sedap weh. Makan seafood. Mukbang. Mukbang. This guy only know how to eat. Yeah. Kalau scroll macam tahun lepas pun masa, sebab Dina dulu kan nurse kan. So mostly memang time kecil tu air yang kita nak. Makanan tak kisah sangat. Kalau time-time buat tengah sibuk-sibuk tu kan, capai air dulu, baru benda lain kita fikir. Baru kurma. Sebab penat satu hari kerja. So banyak FYP lalu air. It's a favorite and a torture. I mean, imagine every time the what's up, hey, what's up, guys? And then you hear the ice sound of the air sirap Bandung hitting the glass. Hey, editor, put in the ice hitting the glass sound. Just for reference. Listen to the ASMR. Cakap pasal Khairul Aming lah kan. Kau tengok video Khairul Aming kan, kau pernah tak rasa nak recreate balik menu-menu Khairul Aming tu? Tak pernah. Never yet. Pernah satu dengan mak tak jadi. Oh, so you already gang yang tak jadi. Yeah. Tak pernah recreate. Biasa Nawa beli makanan. Kalau nak recreate tu memang kena tunggu cuti lah. Itu lah rajin. Kalau ada bahan dan kalau rajin. So memang pernah recreate lah. Pernah. Air Katira, keramik. Tapi sebab banyak barang tak ada.
Buat ikut mak punya pula. Mak tak ada mak. Tak apa, ikut je. To be honest lah, dalam dua lah tapi masak ada kena dengan daging lah. Itu pun 2 tahun lepas buat. Kalau Mio, family Mio buat mango float. Yang dulu awal-awal dulu dia buat. Lepas tu ada lagi dia sini. Kebanyakan kepada air lah. Sebab makanan memang jenis beli kat bazar. Malas nak masak. Well, what do you call the sweet sour thingy, and of course the sirap Bandung. Anything drink related. I love drinks. Especially sweet things. Sirap Bandung Sasi, people. Sirap Bandung Sasi. I'm telling you guys. Are you in the team of jadi atau team yang tak jadi? It's Azri. It's your only boy wife, quote unquote, cannot get a job. I can cook, people. Don't worry. It's not the team that jadi. I am the team that always ace it and it's perfect. Tengah-tengah. Ada masa jadi kan, tapi akan rasa pelik. Kenapa dia macam lembek Kenapa? Contohnya, Mia pernah buat cendawan tepung enoki mushroom tu. Yang Karaman punya. Kenapa tak garing Kenapa berminyak? Macam pun kalau ikut resepi kat Ruang Ming, tak tahu lah, maybe ada silap sikit kot. Macam contoh terkurang masin. Tak ada apa, macam kadang first buat itu macam kurang masin. Lepas tu kita add on lah benda, garam apa yang ni bagi special. Tapi of course lah, kalau tiru one mesti ada yang tak kena. Selamat datang ke quiz session di mana Mia akan tanya korang soalan-soalan quiz dan korang kena menjawab soalan-soalan tersebut. It's Oh, a no. quiz session. Anak. Tak nak. Soalan yang pertama. Lagu ni selalu muncul time bulan Ramadan. Jadi, cuba teka lagu apakah ini melalui lirik yang Mia berikan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah. Menjaga hati, menjaga mata. Alamak. Nak apakah? Sekejap lagi saya pergi dengar. Saya tak pernah dengar apa ini. Apakah ini lirik? Oh no. Ada lagu puasa? Ada. Susah dengar lagu puasa. Lagu Ramadan Selalu ada. lagu Hold on. Let me think. I give you a clue. Dia selalu bulan Ramadan dia akan keluar lagu ni. But the irama is... Ramadan tiba. Oh, Ramadan wow. tiba. That was fast. Dikit lagi kita dapat sambung belakang tu. Ramadan tiba. Betul. Ramadan tiba. Are you give up? Have you give up? No. No? Okay, keep trying. Wait, it sounds familiar. Wait. Lagu Marhabannya Ramadan. Bukan? Betul. Marhaban tiba. Ramadan tiba. Apa Oh, nama ya ke? lagu dia? Jawapannya. Ramadan tiba. Oh, Ramadan tiba. Ramadan tiba. Oh. Na. Apa nama dia? Na. Have you remember yet? Nope. There. Ramadan tiba. Is that a them? Yes, Wait, Ramadan I don't. tiba. Is that a them? Yeah. I give you another clue. No. The song is about Ramadan that is coming. No way. Yes. Oh, kenapa tak ingat? Okay, Kenapa let me tak give you ingat? a very big clue here. Dia datang dengan tiba-tiba. Datang dengan... Oh, Huh? Have you got it? Berjaya ke? Google jap. Oh, bye. This song. Oh, no. Dengan itu berakhirlah segmen kita yang pertama untuk minggu ini. Nantikan sambungan segmen kedua di minggu hadapan dan segmen-segmen lain yang akan menyusul di minggu-minggu seterusnya. Jadi nantikan di segmen akan datang minggu depan di Santai-Santai Ramadan minggu ini. 3 nama ke rumah. Medejol.
Tak ada. Bukan. Safawi? Tak ada. Mariami? Tak ada. Mabrum? Tak ada. Tak ada. Sukari? Tak ada. Adwa? Ajwa? Tak ada. Wih, Rotap? Tak ada. Deglet? Tak ada. Wih, tu je. Hidup tak tahu. Ya, kalau orang tu pandang kita balik macam mana? Dia pun tak tahu. Kalau orang tu pandang kita balik, kita pandang orang lain. Kita cari orang lain. Kita tengok orang lain. Dia dah makan ke belum? Kalau kita tengok dia dah makan, kita dah makan, dia tengok kita, dia pun akan makan. Gitu.